ni dia dah ada free play. Dah ada bunyi, boleh dengar Dah ada bunyi. Okay. So, hari ni saya nak share tentang salah satu part suspension lah. Okay, kat tangan saya ni ada nama dia rack end. Okay, rack end ni dia bersambung dengan steering rack. Okay, kat sini lah tempat kita nak adjust kita punya alignment lah. Dia bersambung dengan tie rod end ni. Macam ni. Okay, contoh masalah pada rack end ni berbahagian sini. Dia ada ball joint tau. Okay, macam kereta ni punya rack end ni dia dah ada free play. Dah ada bunyi, boleh dengar Dah ada bunyi. Okay. So apa jadi bila benda ni dia rosak? Okay, first kali alignment tu memang susah lah nak dapat straight. Buat banyak kali pun dia still akan rasa sengit ataupun sedap lah. Itu lagi bila lalu jalan tak rata akan ada bunyi. Memang akan ada bunyi lah. So kita kena check betul sama ada masalah tu datang daripada rack end ataupun steering rack. Sebab boleh jadi dua punca. Kalau pada rack end saja kita jimatlah kos sikit. Sebab tukar benda ni pun taklah semahal kita tukar steering rack seketul. So kita kena check lah dua benda ni. Macam ni nama dia tie rod end. Tie rod end ni pula dia pun ada ball joint juga pada bahagian sini. Tengok macam ni dia dah koyak. Dia pun akan ada free play lah. Bila dia ada free play tu dia pun boleh hasilkan bunyi. So siapa-siapa ada masalah kereta ke apa, ada bunyi ke apa, kena buat checking dululah. Sebab ni salah satu part yang boleh jadi masalah bila lalu jalan tak rata bunyi ke apa. So siapa-siapa ada buat checking boleh cari kami dekat kedai TVZ.